Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Sabtu 20 hari bulan Jun 2026 Masihi bersama dengan 4 Muharram 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.52 minit petang. Okey, untuk video buat masa ni kerana saya janjikan kemarin dulu lagi. Saya nak review barang-barang yang sampai dah. Sekejap. Barang-barang yang sampai pada hari Khamis 18 Jun 2026 Masihi pukul 10 pada pukul 10.20 minit pagi, dan juga hari Jumaat dan juga 19 hari bulan Jun 2026 Masihi bersama pada pukul 3.32 minit petang, dan juga Sabtu bagi pada hari ini 20 Jun 2026 pada 2.15 minit petang tadi. Okey, bahagian pertama, bahagian sampai pada hari Khamis 18 hari bulan Jun 2026 pada pukul 10.20 minit pagi. Menggunakan Kuromi, baju Kuromi, kostum Kuromi. Cina pengirim. Tulisan Cina belakang tapi kat mata siapa? Okey, bagi produk Cina tapi bagi dia lokal punya lah. Selangor ke mana itu? Saya kat Cina ni kali ni. Kedai kat Cina juga ni. Kau tulis bahasa Melayu sabut ni. Nama pengirim pun tulis Mandarin ni. Dengan satu lah hak size 100 cm. Hak 90 cm tu sudah terus pada Hadera Kisah Hadera dah. Pada hari tu juga pada 10 minit lepas pagi sampai tu atas lalu. Terus lalu. Dia punya birthday 24 hari bulan Jun ni. Jadi pada 18 bulan tu saya pagi selalu. Lock Kuromi. Tinggal satu lah. Satu pisau lagi tinggal. Ini untuk Elvina. Kalau cuti sekolah ni pelik. Hafiz Mukris, ayah dia tu. Nama kampung ni Iwan. Tapi dalam Facebook dia Hafiz Mukris. Isteri dia Aina Nabila. Nama isteri dia. Ibu pada budak ni. Tapi anak bos sudah anak keluar ni. Anak bos lah. Technically anak bos lah. Anak keluar. Proper belakang. Alena dengan Elvina. Kakak dia Elvina. Okey, untuk barang kedua pula Jumaat. Sampai pada hari Jumaat kemarin 19 Jun 2026 Masihi pada pukul 3.32 minit petang. Syarikat Hatta Jalan Simpang 4 Alustar Kedah. Ini jatangan Kuromi. Syarikat sama tapi packaging berbeza lah. Saya ada 2 item lagi kat situ kakak. Dua tu dah bersekat sama. Ada pembuka saya lagu lain lah. Ini lain pembuka saya dia. Ini jarum analog. Jahak analog berjarum. Hak berkotak gini. Hak skala saya buat dah. Habis skala. Saya review dah daripada ni. Ini digital. Ya. Kedai yang sama lah. Kedai sama. Ini hari tu contoh hari tu ni. Ini bagi hari ni. Di dalam ni hari ni. Tapi nak ni dah sama, bahan sama, dah sama kan. Yang itu. Saya tak bagi lagi ni. Model jenis gini. Digital. Secara digital. Kuromi dah kotak gini. Okey, sekejap. Okey, hak tu yang kedua, bahagian kedua. Bahagian sampai pada 18 bulan, 19 bulan. 18 lepas dah. Selesai dah. 19 bulan selesai. Untuk hari ni pula 20 bulan pada hari Sabtu, iaitu hari ni 20 bulan Jun 2026 Masihi pada pukul 2.15 minit tadi. Ini dah bagi dia.
Pengantar Corellina. Oh, Cina ni, bagi Cina. Kalau banyak lagi dah order. Sekejap. Okey, dia pun gegar ni. Ada pinggan. Ada 3 dalam ni. 3. Dia nyakut je ni. Dia nyakut lepas tu dia saut tepi ni. Dia kacing gitu lah. Prop kacing gitu. Jadi tak payah kata pinggir lah. Antara pacak ni ke pacak ni. Dia saut, kriuk, mak, tepek gitu. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video review ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.